Hari ini saya akan membentangkan tentang topik perkembangan fizikal lelaki dan perempuan dalam kalangan remaja. Tajuk ini sangat penting untuk difahami kerana ia berkaitan rapat dengan perubahan yang dialami semasa di usia remaja. Remaja dikategorikan kepada dua kategori, iaitu anak remaja muda yang berumur 11 sehingga 14 tahun dan remaja matang yang berumur 15 hingga 23 tahun. Tahukah anda bila anak remaja mengalami akil baligh? Ini tergantung pada masing-masing anak remaja, kerana ada anak remaja mengalami akil baligh semasa berumur 11 tahun. Ketahuilah bahwa pada zaman ini, pertumbuhan fizikal anak remaja itu sangat cepat sekali. Kenapa itu boleh terjadi? Antara faktor yang menyebabkan perkara ini terjadi dikarenakan faktor pemakanan, faktor hormon, faktor fisiologi, dan faktor makanan tambahan. Secara umumnya, anak remaja tidak kira lelaki dan perempuan mengalami perkembangan secara semula jadi yang dapat dilihat. Pertama adalah kesan perkembangan semula jadi yang seringkali dianggap sebagai hal yang negatif pada anak remaja, yang mana kita melihat anak remaja mengalami kelesuan dan keletihan, tidur berlebihan dan makan berlebihan. Nah, ada juga kesan semula jadi positif perkembangan remaja, iaitu remaja ini aktif dan bertenaga. Bagi remaja lelaki, antara perubahan ketara yang berlaku termasuk kemunculan rambut pada muka dan badan, suara menjadi garau, leher menjadi lebih besar, peningkatan ketinggian yang berlaku secara cepat dan dramatik. Bahu juga akan mula melebar disebabkan perkembangan otot. Semua perubahan ini adalah tanda bahawa tubuh mereka sedang bersedia untuk memasuki fasa dewasa. Bagi remaja perempuan pula, perubahan yang dialami adalah berbeza. Pertumbuhan tubuh badan menjadi lebih tinggi, suara menjadi lebih rendah atau lembut, payudara mula mengembang, otot mula menebal namun tidak seperti lelaki, pinggang menjadi lebih sempit dan pinggul pula melebar. Perubahan ini adalah petanda bahawa tubuh mereka juga sedang melalui proses kematangan seksual dan fizikal. Tahukah anda, remaja yang kini bertumbuh dengan perubahan fizikal lazimnya akan berhadapan dengan beberapa cabaran seperti penilaian diri yang salah, kurang percaya diri, harapan tidak realistik, konflik dengan ibu bapa, dan pengaruh negatif dari media sosial. Peranan ibu bapa sangat penting dalam membantu anak-anak menghadapi perubahan ini. Antara peranan yang perlu dimainkan termasuklah peka terhadap perubahan fizikal anak-anak, luangkan masa untuk mengajar dan memahami apa yang mereka lalui. Fahami bahawa anak remaja mungkin terdedah kepada godaan seksual, jadi penting untuk memberi bimbingan yang betul. Ajak anak untuk menghormati remaja lain tanpa mengira jantina. Dan yang paling utama, berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan mereka. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahawa anak remaja adalah amanah yang sangat berharga. Terimalah mereka dengan penuh kasih sayang dan bimbinglah mereka sebaik mungkin. Ingatlah bahawa mereka adalah anugerah daripada Tuhan kepada keluarga kita. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih atas perhatian anda semua.